kita kena tahu macam mana nak baca motif ni. Ini akan melibatkan matematik. Okay. Right. So 5 urat kiri dan kanan ni, yang tadi dilarang. ini yang kita ni kan, kiri dan kanan. And then tadi saya minta ikat terus kat sini supaya nanti awak tak akan usik lah. Yang ujung tepi ni kiri dan kanan ni, ini adalah nama gigi belalang. Okay. So pengiraan dia adalah daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau awak tengok motif ni dia simetri. Awak lipat sebelah sini pun sama. Awak lipat atas ke bawah pun, atas dengan bawah pun sama. So kita akan buat angkat butang hanya nombor 1 sampai nombor 8 sahaja. Sebab dia akan jadi simetri. Dia akan terus auto simetri. Okay. So apa yang perlu awak buat adalah kita nak kena bacakan dia warna hitam ni. Nombor 1, nombor 3, nombor 8, nombor 13, nombor 15. Dan siap 1 kita pun pangkah. Sampailah nombor 8. So macam mana nak baca adalah set nombor 1 dia ada 3 urat. Kenapa ada warna hijau? Warna hijau adalah warna yang kita angkat. Warna kelabu adalah warna yang kita tak angkat. Sebab kita buat tekad 2, so kita akan angkat 2. Okay, ni set pertama, nombor 1. Ada 3 urat. 3 urat. So kalau kita nak angkat yang sebelah, kita bermula daripada sebelah kiri. Nampak tak cara angkat butang nombor 1 sampai nombor 7. Satu set 3 urat mula daripada kiri ke kanan. So 2 urat ni daripada kiri. Kita angkat ni 1 turun. Nombor 2 lagi 3 urat. Angkat ni 2, 1 turun. Nombor 3 pun sama. 2 angkat, 1 turun. Nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Nombor 7 dengan nombor 8 ni special. Sebab apa saya kata? Sebab kalau kita nak buat simetri, dia kena ada pembahagi tengah ni. So 7 ni dengan nombor 8 ni dia share 1 urat. Macam yang lain dia lengkap, dia tak share. Dia ada dia punya 1 tu sendiri. So nombor 7 bila tiba-tiba warna nombor 7, dah kena tahu lah ni. Jangan silap buat. So nombor 7, contoh ni nombor 7. Ni nombor 7, ni 1 letak bawah, ni adalah nombor 8. Sebab kita nak simetri kan dia. Jangan awak leka seronok sangat nombor 7, nombor 8 pula kat sini, nombor 9 semua ni, jadi tak ada simetrinya. So bila kata yang ini adalah nombor 7, ni nombor 7, ni nombor 8, so dia akan start kat sini pula. Kita mula daripada nombor, okey, siapa punya ni? Saya. Okey, awak baca yang warna hitam sebaris dulu. Habis sebaris, nanti baru kita buat nombor 2 pula. Okey, habis baca. Nombor apa? Nombor 1. Okey, nombor 1 kat sini. Okey, mana 1 2 urat yang nak diangkat ni? Kiri. 2 kiri. Okey, 2 kiri angkat, masukkan dia. Okey. Nombor 1. Lagi nombor apa lagi? 3. Okey, ni nombor 2, nombor 3. Nombor 3 mana? Kiri ke kanan? Kiri. Okey, 2. Lagi? 8. Okey, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. So nampak ni nombor 7 kan? So nombor 8 sebelah kanan ni pula. Okey. 8. Okey. Lagi? 13. 9, 10, 11, 12, 13. Mana satu nak angkat? Kanan. Kanan, 2 urat kanan. 13, ya. Lagi ada lagi? 15. 14, 15. So betul lah ni. Dah sampai ke hujung 15. Sebelah kanan. Okey. Silau lah mata kan. So angkat macam ni. Ni nampak ni. Sekarang nanti ada yang kalau kita angkat ni 2 yang terangkat ni. Ni nama angkat butang. Ni 2. 1.
Sampai kau Lebih lah. Kira. Semana Okey. Dah. 1, 2, 3, 4, 5. Mewakili 1, 2, 3, 4, 5. So ikatkan dia. Ikat mati. Macam ni. Ada stiker? Ada stiker satu? Saya nak tahu stiker sudah angkat. Dah habis lah. Dah makan. Tempat saya kan? Ah, tu. Tempat saya. Ya, ini Kali sana. kita beli sama-sama. Apa betul? Dominic pandai berdendam ni sudah awas kau. Apa fungsinya? Kita kena labelkan nombor 1.